Assalamualaikum, selamat pagi. So hari pertama, hari ni aku dah dekat Jitra, Eurotech Manufacture ataupun lebih dikenali sebagai kilang KTM dan Zontes lah, kilang pemasangan. So hari ni adalah hari pertama untuk aku punya journey, 25 hari lebih kurang lah, 24-25 hari. So hari tu aku dah servis motor ni kat sini. Kemudian aku balik dulu ke KL kononnya. Tapi dah 2000 km guys kat KL, aku dah pergi Johor semua. Jadi untuk masuk balik ke Thailand ni, aku servis sekali lagi untuk pastikan waktu di Thailand ni aku hanya perlu servis 2 kali je, mungkin 2 kali lah, 4000 km. So sekarang aku dekat service center dekat Jitra ni. Jom aku tukar minyak hitam apa dan gear oil apa. Let's go. Ok guys, ni yang aku gunakan adalah Petronas Pinta A900 scooter 10W40 fully synthetic Jaso MB API SN Ultra Flex Technology. So aku test juga sekali dengan, ini adalah gear oil sampel daripada Petronas. Ini akan berada di pasaran tak lama lagi. So lepas ni korang boleh gunakan Petronas Pinta ni satu set, 2 botol dan 2 tube ni lah. Kalau kita pakai lebih kurang 200 ml, ini dia bagi kita 120 ml. So kena bajet lah penggunaan dia. Ok guys, settle servis, tukar minyak hitam, gear oil. So ni kita punya chief bahagian technical. Ni bahagian apa? Marketing kan. Aku mal marketing, Cik Khairul. So kalau ada masalah pasal jentera, inilah yang korang cari, yang korang call tu. Okay ni guys, jentera dia. InsyaAllah. Okay guys, so kita masuk border sekejap. InsyaAllah 2 malam di Hat Yai. Kalau ada siapa ada di Hat Yai, jom kita pergi minum-minum. Okay, alhamdulillah kita dah settle kita punya urusan di immigration dan custom guys. So kita ada regroup ramai kawan-kawan kita MR2. So saya tak kesunyian malam ni, kita tak kesunyian guys. Kita ada kawan-kawan ramai 2 malam di Hat Yai. Tak malam tak sunyi. Kedua Long hair. Okay, habis. Lokasi seterusnya kita pergi ke hotel Hat Yai. Hat Yai. So aku nak bawa dorang kat resort yang selalu aku stay. Nama dia Pum Marine Resort. Harga dalam 500 ke 600 Thai baht. Aku tak tahu aku nak beritahu kat korang ke tak nak tempat ni. Kalau aku beritahu, aku takut nanti aku datang tak ada tempat tu, aku nak tidur ni penuh. Okay. Semua urusan di border kita dah makan. So ini hari pertama aku masuk ke border, dan aku akan bermalam di Hat Yai untuk 2 malam. Aku dah jumpa kawan-kawan aku seperti Lan Mali, Abang Anas, dan geng-geng MR2 yang datang ramai-ramai ke Hat Yai ni. Alhamdulillah aku ke Hat Yai tak sunyi geng. Aku ada kawan-kawan aku. So kita pergi ke resort dulu. Malam baru aku dah bawa korang jalan-jalan dekat Hat Yai geng.
Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So ini adalah hari kedua aku ride daripada Danok ke Krabi guys. Untuk aku punya siri penjelajahan aku Endurance Merdeka Ride bersama Petronas Sprinter dan juga Zone Test Malaysia. So sekarang hari ni aku akan ke Route 4 ke Krabi. Aku dah jumpa dengan sahabat aku Bob Towing yang buka ada punya route dia dekat sana, ataupun kedai souvenir ataupun kafe dekat Route 4 Krabi. Okay, jom. Okay, Assalamualaikum geng. Kita dah sampai Trang. Lebih kurang dalam 160 km lagi kita dah sampai ke Krabi Route 4. Kita akan tinggal ke kedai Bob Towing dulu guys. So kita layan dulu corner-corner dekat Trang ni. Ain geng. Babi besar-besar mat. Okay guys, 50 km lagi kita dah sampai ke Krabi, InsyaAllah. So jangka sampai malam juga lah, pukul 7 Thailand, lebih kurang pukul 8 malam waktu Thai. 8 malam waktu Malaysia. Okay, so sikit lagi guys, InsyaAllah. Dah ada bau-bau Krabi lah. Dah ada bau-bau Krabi lah guys. Bila nampak jalan macam ni, kiri kanan korang di kiri kanan korang dah nampak gunung-gunung batu ni, batu kapur ni. Mana korang dah sampai dah ke Aonang guys. Lebih kurang dalam 7-8 kilo lagi, InsyaAllah. Sebelum ni aku pernah duduk dekat sini guys. Kat dalam ni ada satu resort, murah juga, lebih kurang dalam 600 Thai baht, 700 Thai baht. Tapi nak ke Aonang tu lebih kurang dalam 8 kilo, 7 kilo lah. Kali ni aku dah duduk dekat sikit, dekat je dengan kafe Route 4 Krabi tu. Jadi kita pergi tengok. Alhamdulillah, kita dah sampai dah Route 4, tapi dah tutup lah geng. Route 4 dah tutup geng. Dah malam geng. Kita kacau Brother Bob kita. Ini dia guys, Route 4 Krabi, Route 4 Aonang. Okay, sampai juga guys, walaupun dah malam. Okay, kita tunggu Bob. Tadi aku nampak ni Bob dah bangun guys. Sampai. Okay. Singgah-singgah, hujan lebat, 2 kali hujan lebat. Okay guys, tekan helmet lah. Akhirnya sampai. 2 kali kita kena hujan lebat. So kita tak pakai, malas nak pakai baju hujan mat, sebab tak ada rushing apa-apa kan. Kita santai-santai je malam ni. So kita hujan, kita berhenti. Kalau kita rushing, baru kita pakai baju hujan. Okay, so jadi kita lagi check in dulu. Malam baru kita pergi makan dekat 90s Cafe. Ini kita keadaannya di pantai Aonang. Sebelah kanan kita ni adalah laut atau pantai. Sebelah kiri ni adalah ada je walking street lah. Kedai-kedai makan, baju-baju, souvenir, ada hotel-hotel juga, semua sebelah kiri ni kan. So sekarang ni adalah off season ikutkan.
pelancong pada luar agak kurang. Kalau tak, kiri kanan ni mesti penuh dengan manusia guys. So sekarang aku nak pergi ke resort aku. Nama dia, tak silap aku, Bungalow Resort Krabi. Nanti aku akan letak caption kat bawah ni, nama sebenar resort ni. Dia dekat dengan Route 4 Krabi tu. Okay, so jari kita tengok dia punya resort dia. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni aku dekat Krabi. Semalam aku sampai Krabi lewat malam. Tak ada lewat malam, lepas isyak macam tu. So hari ni aku nak jalan-jalan kejap dekat Walking Street Krabi tu, tepi Aonang tu. Dan kemudian ni aku nak cari tempat camping dekat Summit Nangshi. Okay, jom. Pagi ni, tengah hari ni kita makan dekat tepi Aonang ni. Banyak restoran Muslim. Selepas ni kita pergi pusing sekejap dekat area pantai sekejap, dan kita terus ke Summit Nangshi malam ni insyaAllah. Okay guys, kita dah settle makan. Sekarang dah lebih kurang dekat 12.30 hari lah, 12 pukul 1 macam tu. So aku nak gerak awal ke Summit Nangshi untuk set up kemah. Aku harap tak hujan lah. Kalau hujan kita cari chalet, kalau tak hujan kita pasang kemah geng. Kita dah sampai kawasan pelancongan di Aonang. Ni space panjang ni adalah Aonang lah. Belah kiri ni pantai dia. Tapi kalau pantai dekat Aonang ni, dia tak boleh mandi guys, sebab dia macam teluk. Dia dalam macam tu lah. So kalau korang nak mandi, korang kena ambil package yang ke pulau-pulau tu. Baru ada tempat untuk mandi lah. Kalau kat tepi ni memang tak ada orang mandi, sebab dia macam teluk dan dalam, air dia pun kuat. Okay, dan kanan-kanan ni adalah deretan kedai lah. Kedai makan, ada souvenir. Dan ujung sana ada satu apa orang panggil, campsite juga. So ni kita parking sini, kita ambil gambar dulu guys. Aonang ataupun Krabi, iaitu ikan layaran ataupun kita panggil dia marlin. Okay, dan belakang ni semua adalah pulau-pulau yang korang boleh pergilah kalau korang ambil island hopping. So kita minta orang tolong ambilkan gambar kita dulu. Can you take photo for me? Yes. Okay. Okay, kita minta tolong ambil gambar kita guys. Okay. Thank you. Okay guys, kita jom teruskan perjalanan. Hari macam nak hujan geng. Hari macam nak hujan hari ni. Semalam dia hujan petang, hari ni mungkin dia hujan pagi lah. So kita santai-santai dulu. Lebih kurang dalam 2 jam kot kita nak sampai ke Summit Nangshi Viewpoint. Kita tengok dekat sana nanti hujan tak. Kalau hujan kita cari chalet, kalau tak hujan kita cari kita pacak kemah geng. Malaysia. Summit Nangshi. Ya. Camping. Summit lah. Krabi terang. So kita ke depan sikit, kita masuk kiri geng. Dekat PTT Gasohol 95. So itu sampai penuh lah. Okay guys, aku bayar menggunakan debit card Maybank. So dia potongan dia sama je guys, 470 baht dekat situ. Sama dekat sini pun pakai Maybank card pun dia tolak benda yang sama, 470 Thai baht. Tak ada extra charge lah.
Okay, jom kita sambung perjalanan sikit lagi 100 kilo. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, perjalanan kita daripada Hat Yai sampai ke Krabi, dan sekarang aku berada di Panga, ataupun lebih tepat lagi adalah Samet Nang Si Good View. Okay, inilah view dia guys. Okay, sangat nice. Ini adalah pulau-pulau yang korang boleh pergi lah kalau korang buat apa, tour island tu dekat Panga ke dekat Krabi ke kat Phuket. Korang akan pergi ke pulau-pulau ni geng. So ni adalah view daripada Good View Samet Nang Si. So malam tadi aku bermalam dekat Samet Nang Si ni. Aku tidur kemah guys. Mula aku cadang aku nak ke sini, aku nak pacak kemah aku sendiri dekat atas sana. Jadi kita pergi di viewpoint dia. Tapi aku sampai tu dah agak lewat pukul 5 lebih lah, tak lewat sangat, tapi hujan. So aku tak sempat nak pacak kemah aku. So aku malam kat sini lah. Selepas sikit beberapa tu aku tengah kemas-kemas untuk balik. So ni dia ada beberapa kemah lah. Harga dia bermula daripada 1000 baht hingga 1500. Yang aku ni 1500 Thai baht, tapi semalam bagi aku 1000 baht je sebab hari biasa. Dan view dia ni guys. View dia nice guys. Okay, dia juga ada sediakan kat sini restoran, kafe. Kalau kau ambil menginap dekat sini lah, tak kira lah kau chalet ke ataupun kau ambil tent glamping macam aku ni, dia ada free sarapan pagi guys, 7 pagi hingga ke 10 pagi. So dia ada juga public toilet, selesa, air laju, ada toilet lelaki, toilet perempuan, ada tempat shower semua lah. So ini memang tempat pelancongan ataupun tarikan untuk pelancong-pelancong. Tengok banyak van-van pelancong. So ni dia Samet Nang Si Viewpoint. Okay, jadi aku siap sekejap. Hari ni aku nak ke Chumpon. So kita sarapan jap, kita ambil gambar kat viewpoint, dan kita terus ke Chumpon insyaAllah. So ini adalah jentera yang aku gunakan, Qantas 368G. Dalam kemah ni dia sediakan aircon guys. Aircon, ada power plug. Okay, charge. So dia muat untuk 3 orang. Walaupun harga dia 1500, tapi dia muat untuk 3 orang. Maknanya kau boleh share lah 500 Thai baht seorang. So macam ni 1003, yang ni 1003. Ini pun muat untuk 2 orang. Yang tu pun sama, muat untuk 2 orang juga. View memang bukan kaleng-kaleng guys. Okay, nampak semua pulau-pulau dekat Panga dengan Phuket ni. Okay, kita dah settle barang-barang kita. Tapi hujan lah geng. Hujan pula. Kita nak gerak hujan. Kita tengok last lah view dia. Tak nampak apa-apa sebab hujan lebat. So kita ada disediakan sarapan. Kat atas ni sarapan dia halal guys. Ada halal food. Sebab yang kat sini kebanyakannya pekerja dia Muslim. Tukang masak pun Muslim. So kita makan sekejap, kita ambil gambar dekat viewpoint. Lepas ni kita bergerak ke Chumpon insyaAllah. Dalam lebih kurang 5 jam lah nak sampai ke Chumpon. Rasa petang mungkin akan sampai ke Chumpon. Okay, stay tune. Kita pergi sarapan dulu geng. Hujan. Okay, cafe dia kat atas ni je.
Cafe dia pun nice guys. Jom kita tengok cafe dia. Okey, kalau cuaca cun akan nampak lah view pada atas ni. Ni tempat aku malam semalam, ada tent dekat dalam ni. Tu motor aku. So ni view dia guys. Okey, ni breakfast kita. Americano, kopi, roti dan nanti dah ada American breakfast lah. Ada sosis, ada apa, omelette. Okey. So bagi aku berbalik, kalau korang makan kat luar pun you korang 100-200 baht juga untuk breakfast dan juga penginapan lagi. So ini dia sekali dengan penginapan guys. Okay guys, hujan dah berhenti. Korang tengok view dia, memang superb guys. Okay, aku nak kemas barang aku, nak load kat atas motor dan aku nak pergi ke viewpoint dekat atas. Jadi kita sambung. Aku nak tunjuk korang view yang lagi menarik. Enjin hidup aku melangkah di bawah langit yang kau hamparkan. Jalan panjang penuh hikmah, setiap detik pinjaman Tuhan. Angin berlari, roda berputar, dalam diam hati bersyukur. Di bawah langitmu aku berjalan, melihat dunia penuh keajaiban. Setiap arah kau izinkan, terima kasih. Nice view guys. Subhanallah, Allahu Akbar, cantik ya. Aku dah naik atas ni tapi tangga dia ni macam dah reput sikit. So kita tak payah naik lah. So ni lah view dia guys. Okay, ni dia. Aku kat Autoli viewpoint lah. Lagi satu tu Samek Nashi viewpoint, tapi ni dia panggil Samek Nashi Good View nama tempat dia. Okay, so ni adalah pandangan-pandangan yang kau boleh nampak dari sini ya. Okay, nampak pulau-pulau semua yang ada di Phuket, di Panga, di Krabi, semua kau boleh nampak. So dekat sini juga korang boleh pasang kemah guys. Satu malam 300 Thai baht, lebih kurang RM50 lah satu kemah. So kalau kau nak mandi semua, nak kafe kat bawah tu, mandi kau turun tempat aku naik tadi. So kita akan bergerak ke Chumphon lepas ni insyaAllah. Assalamualaikum. Okay guys, malam aku tinggal di Good View. Sebab semalam kat sini penuh guys. So ni adalah keadaan di Autoli Viewpoint. Semalam aku tidur dah Samek Nashi Good View. Bengah guys. Motor parking situ. So inilah view dia. Sangat nice. Actually kat sini lagi cantik daripada Good View semalam. Tapi semalam kat sini penuh guys. Sebab aku datang lambat. Lepas tu malam aku nak pasang kemah pun dah tak sempat. So ni memang cantik gila.